Ibu ayah yang dah tengok video yang saya buat sebelum ni untuk duit raya anak saya, folder warna silver ni, saya nak sharekan duit raya anak saya ni sebenarnya saya dah bermula daripada tahun 2022. Dah lebih kurang tahun ni masuk tahun kelima, anak-anak saya dapat duit raya dalam bentuk emas. Jadi tuan puan, 5 tahun lepas kan, duit raya ni tak mahal sangat lah kalau kita nak beli emas. Sebab emas raya pada tahun 2022, 1 gram emas dalam 200 lebih saja. Tahun 2023 dah jadi 300 lebih. Tahun 2024, 1 gram dah jadi 400 lebih. Tahun 2025 dah jadi 600 lebih. Dan tahun ni 1 gram emas sudah jadi 700 lebih. Jadi satu perkara saya suka nak kongsi dengan ibu ayah, kelebihan ibu ayah simpan emas untuk anak-anak. Hari ni ibu ayah mula simpan emas untuk anak-anak. 2 tahun akan datang, emas anak-anak sudah jadi meningkat lebih mahal. Jadi ibu ayah dalam kita nak buat simpanan untuk anak-anak, nak pakai lambat lagi di masa akan datang, buatlah dengan emas, kerana emas adalah satu alat kewangan yang sangat-sangat menguntungkan kita dalam kita nak membina masa depan untuk anak-anak, seperti nak buat simpanan untuk pendidikan anak-anak, simpanan untuk persediaan sekiranya apa-apa berlaku kepada mereka di masa akan datang, dan apa sahaja untuk keperluan mereka di masa akan datang. Kerana emas adalah satu alat kewangan yang okey sahaja, yang bagus sahaja untuk kita gunakan hari ini dan irrelevant sampai bila-bila insya-Allah. Jadi untuk ibu ayah, jom raya tahun ni mulakan simpanan emas untuk anak-anak tersayang.